mana barang aku ah? Oh, Ni. Man, duit engkau tu, asal kau buang? Tak adalah. Ni tisu lah. Tisu lama dalam poket aku. Kaya gila kau ni. Jangan. Tu tisu lama lah. Buang. Buang? Buang. Man, Ha. dah masuk waktu solat ni. Jom ah. Kau bawa pasport kan? Pasport? Ha. Nak buat apa? Pergi Mekah lah. Aku dah booking flight. Nak buat apa kat sini? Solat lah. Tanya lagi. Man, tayar kereta kau meletup ni. Oh ya? Ngam ah. Tukar kereta baru je. Bukan konsepnya macam tu boy. Tukar kereta baru je lah. Man, tak payah man. Ada. Tayar kalau bocor ke meletup, orang tukar tayar je. Tak payah tukar kereta baru. Kau pakai EV kan? Aku pakai EV lah. Lalang, kau tukar kat sini je man. Sini ada warranty plus. Lagi safety. Aku tahu. Nak lagi safety. Macam ni? Aku beli je company ni. Boleh dapat warranty plus Pro Max. Man, tak payah kot. Tak payah sampai beli. Alright bang, dekat sini proses CV ready ada 2 jenis. Abang nak ambil satu. Macam mana? Aku explain dengan kau Yang ni sport, yang ni comfort. Okey. Kereta kau pakai yang comfort punya. Bang, saya beli semua je lah bang. Sama je, bulat je kan? Okay, let duk gaya. Kau ikut aku sekejap. Sini. Okay, kau nampak kat situ ada kursi. Kan? Kat situ ada kursi, kau duduk. Lepas tu kat situ ada makanan for free kalau kau rasa lapar siap polis je man. Dah siap lah kereta kau. Bang, tayar Boeing 747 ada tak? Kau nak buat apa? Tu lah, tukar tayar kapal aku. Nak pergi balik surau. Man, kau sedar kau ni kaya gila man. Mana ada aku kaya. Aku dengan kau sama je lah. Dah. Jom. Besar kat rumah kau man. Agak-agak ni rumah aku. Ini rumah kucing aku. Rumah aku belakang sana. Belakang lagi? Belakang lagi.